Jom teman saya buat dan makan kurma dengan walnut. Kurma dengan kacang walnut. Ni walnut ni kurma. Kurma tu saya buat biji, lepas tu saya letak walnut. Jom kita buat. So saya buat dah. Saya letak walnut dengan kat kurma ni. Kita buat biji. Kita belah dulu. Kita buat biji. Lepas tu saya letak walnut. Ni inspirasi dengan apa? Orang Chinese boleh ni, yang ni video ni. Ni video ni dia makan kurma merah dengan walnut. Jadi saya terfikir, why not makan kurma dengan walnut? Saya pun cuba. Saya cuba. Ini second time lah. Sedap weh. Tak kisahlah walnut macam mana, rasa walnut. Tak, yelah walnut ni rasa dia weh. Ayuh no, kita tak elok dah. Allah Akbar. Nak walnut. Tak macam ni. Simple je. So simple. Chinese Muslim tu dia makan, dia jual lah, Saya nak beli tapi harga dia boleh kira lah, besar lah. Tapi boleh kira lah harga dia. Biar ada dulu. Itu saya terfikir nak makan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kurma adua. Tak kisahlah kurma apa. Dia setiap kurma ada beza rasa dia. Kalau awak rasa. Lepas tu walnut sendiri tu sedap dah. Dia lemak manis. Dia ada masing-masing. Saya tak pasti. Mungkin dia ada panggil ke, saya tak pasti. Walnut. Walnut dengan kurma. Sedap. Dah. Nak model. Oh, so nice. Last. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.